Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita baru dapat sambung balik kertas kedua kita setelah dua minggu lepas ya. Minggu lepas tak ada nak buat malam Jumaat satu. Ada hal. Jadi kita ganti malam ni lah. Mungkin tak ramai sekolah tu. Campur dengan Kelantan cuti. Baik, kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, malam ni insya-Allah kita lihat kertas Selangor. Boleh dengar? Sound clear? Boleh, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan Selangor, imla al-faraghat. Isikan tempat kosong. Banyak soalan isikan tempat kosong. Imla al-faraghati al-atiyata bil ijabati sahihati mimma bainal qausain. Imla fi'lu amrin. Al-faraghat apa i'rab dia? Kita i'rab lah sikit. Apa i'rab al-faraghat? Siapa nak beritahu i'rab al-faraghat? Selepas fi'il amr jadi apa? Man ya'rif? Siapa nak cuba? Ada nak cuba tak? Siapa boleh i'rab al-faraghat setelah fi'il amr? Jadi apa? Siapa nak cuba, sila cuba. Okey, maf'ulun bih. Taib. Fatihatur rahmah. Okey. Maf'ulun bih. Setiap setelah fi'il amr, maf'ulun bih. Maka i'rabnya macam mana? I'rab penuh dia. Maf'ulun bih. Badin. Maf'ulun bih. Marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Mansub. Bil al-faraghat. Jamak muannas. Mansub bil Fathah. Kita ada fathah, kita ada bil ya. Kasrah. Jamak muannas Kasrah. mansub bil kasrah. Taib, ahsan. Mansub bil kasrah. Kena ingat jamak muannas sahaja mansub bil kasrah. Yang lain tak. Okey. Jadi i'rab dia maf'ulun bih mansubun bil kasrah. Al-atiyah jadi apa? Ustaz bagi clue sikit. Ni sama dua ni. Apa i'rab al-atiyah? Imla al-faraghati. Kemudian siapa nak bagi? Ni nampak sama dua ni. Jadi apa ni? Na'at. Na'tun. Okey, i'rab penuh ya. Na'tun. Ikut sebelum dia tadi mansub. Mansub bil Jamak muannas mansub bil kasrah. Mufrad mansub bil bidam. Bil fathah. Mansub bil fathah. Okey. Fi'il mufrad dia mansub bil fathah, mufrad dengan jamak taksir. Ra'aitu at-taliba, ra'aitu at-tullaba. Kalau musanna dengan jamak muzakkar mansub bil ya. Ra'aitu at-talibaini, ra'aitu al-muallimina. Jamak muannas mansub bil kasrah. Ra'aitu at-talibati. Al-asma' al-khamsah mansub bil ya. Ra'aitu dil kifli. Boleh? Boleh. Kita sambil-sambil
tunggu orang masuk kita i'rab dulu. Okey, imla al-faraghati al-atiyata bil ijabah. Siapa nak i'rab al-ijabah? Apa i'rab dia? Mustadimatun. Ada ba tu sebelum dia. Ba harful jar. Maka jadi apa setelah harful jar? Ismun majrur. I'rab penuh dia. Ismun majrur. Badin majrur bil kasrah. Okey. Ismun majrur bil kasrah. Maka kita baca dia bil ijabati. As-sahihah apa i'rab dia? Na'at. Na'tun. Badin Majrur bil kasrah. Tayyib. Sama kan ni. Al-ijabah as-sahihah tarkib na'ti. Mimma bainal qausain. Apa i'rab qausain? Mudhafu tayyib. Mudhafun ilaihi. Sebab ada baina zarfun. Mudhafun ilaihi majrurun bil ya. Sebabnya musanna. Tayyib. Selesai i'rab soalan. Jadi kita ada maf'ulun bih mansub bil kasrah, na'tun mansub bil fathah, ismun majrur bil kasrah, na'tun majrur bil kasrah, mudhafun ilaihi majrur bil ya. Okey, kita masuk ke soalan kita. At-tilmidhatu mustakhdimun al-qalama ataupun al-qalami pun boleh lil kitabat. Pelajar perempuan itu pengguna pen untuk menulis. Mana punya key dia, perkataan apa? Syahid kita at-tilmidhah. At-tilmidhah huwa ke anti? Huwa. Huwa pula dah. Ustaz. Hiya. Tayyib. Hiya. At-tilmidhah hiya. Maka fa'al ijabah mana yang sahihah? Yang sesuai dengan hiya. Mustahdimatun. Tayyib. Mustakhdimatun. Hiya mustakhdimatun. Dia seorang pengguna. Dia tapi dalam ayat ni nampak macam nak gunakan fi'il mudhari'. Tak apalah. Dia pengguna pen untuk menulis. Sebenarnya ni ayat dia menggunakan pen untuk menulis. Okey, seterusnya soal atsani. Maknanya soalan yang pertama berkaitan dengan muzakkar muzakkar muannas dan juga mufrad. Muzakkar muannas dan mufrad. As-soal atsani, al-mutasabiquna. Peserta-peserta. Al-mutasabiquna yarkabu menunggang ad-darajati al-jadidata. Basikal yang baru. Mana kita guna syahid panduan kita? Mutasabiquna. Al-mutasabiquna mubtada. Mutasabiquna dhamir dia huwa huma hum. Hum. Fa al-ijabah hum. Yarkibna. Hum. Fi'il mudhari' hum. Hum yaf'aluna. Yarkabuna. Rakiba yarkabu. Hum yarkabuna. Okey. Mereka menunggang basikal yang baru. Ad-darajati maf'ulun bih mansub bil kasrah. Al-jadidata na'tun mansub bil fathah. Okey. Soal tsalits, kanat al-amilatu al-mukhlisah fi amaliha. Adalah pekerja wanita itu seorang yang ikhlas dalam kerjanya. Mana kita punya syahid panduan kita? Al-amilah. Al-amilah boleh, maknanya dia hiya. Ni belakang pun ada ha, makna hiya. Okey. Dan kita ada kana. Kana al-amilah isim dia. Maka jawapan ni adalah khabar kana. Khabar kana boleh ada alif lam tak? Tak boleh. Khabar tak kira lah khabar kana ke, khabar inna ke, khabar mubtada ke, mesti nakirah tanpa alif lam. Maka mana jawapan yang sesuai dengan al-amilah hiya? Mukhlisah. Mukhlisatan ke al-mukhlisata? Mukhlisatan tanpa alif
lam. Tanpa alif lam. Sebab dia khabar kana tak boleh ada alif lam. Kalau letak alif lam dia jadi apa? Jadi na'tun. Kanat al-amilatu al-mukhlisatu fi amaliha. Kurang jelas ayatnya. Jadi kena ambil yang khabar. Adalah pekerja wanita itu ikhlas di dalam kerjanya. Okey. Baik. Seterusnya soal ar-rabi'. Hadha yahsulu 'ala al-hadiyah. Ini at-tiflu budak mendapat hadiah. Mana kita nak ambil? Haza. Hadha boleh. Ismul isyarah huwa dan juga yahsulu Yasi. fi'il mudhari'. Hasala yahsulu memperoleh. Jadi kedua-duanya menunjukkan kepada huwa. Maka al-ijabah At-tiflu. at-tiflu. Tayyib. At-tiflu. Hadha at-tiflu. Budak ini mendapat hadiah. Siapa boleh i'rab at-tiflu? Dia Badal. badal. I'rab penuhnya badalun. Pada mutabik. Marfu' Mutabik tak payah sebut ketika i'rab. badal Sebut marfu'. badal. Badalun marfu'un Marfu' bin bidammah. Sebab apa dia marfu'? Sebab seorang. Ni. Tak. Sebab apa dia marfu'? Dia badal kepada siapa? Badal kepada mubtada. Mubtada marfu' maka dia pun marfu'. Wadah. Okey. As-soal al-khamis, al-makarona. Al-makarona fil mat'am. Okey, al-makaron nak baca susah. Al-makaronatu fil mat'ami. Makan. Okey, mana jawapan yang sesuai? Ta'kulu. Ta'kulu makna dia makan. Makarona makan di kantin. Boleh? Boleh tak? Jawapan dia? Tu'kalu. Tu'kalu. Orang panggil apa? Jumlah apa ni kalau tidak ada fa'il? Naib fa'il. Al-makaronah jadi naib fa'il. Jumlah ni orang panggil apa? Fi'il ni. Fi'il ni orang panggil apa ni? Jumlah Mabni lil majhul. Lil majhul. Fi'lun mabniyun lil majhul. Makna dia dimakan makarona di kantin. Siapa makan? Wallahu a'lam. Jadi jawapan dia mana tadi? Tu'kalu. Makarona muannas maka fi'ilnya perlu muannas. Tu'kalu, dimakan. Dimakan makarona di kantin atau di restoran. Okey. Okey, soal as-sadis. Yusa'idu al-waladu as-sabaha. Ustaz nak tanya boleh? Boleh. Yang nombor 5 tu kan, dia jadi tu'kalu sebab dia fi'lul majhul Iya. Sebab tidak ada fa'il. Fa'il. Kalau kita nak kata makarona fa'il tak betul. Pula makarona makan siapa tak tahu. Balik. Makarona makan orang. Jadi tidak ada fa'il maka makarona ni jadi naibul fa'il. Maka fi'ilnya fi'il mabni lil majhul. Kalau fi'il mudhari' cara baca dia huruf mudhari'nya marfu' dan ain fi'ilnya fathah tu'kalu. Kalau fi'il madi ukila. Fa fi'ilnya marfu', ain fi'il majrur. Ukila, dimakan. Kalau makarona ukilat. Ukilat al-makaronatu. Telah dimakan makarona. Habis, tak ada tertinggal. Ni. Okey, boleh? Boleh, terima kasih. Okey. Nantaqil ila soal sadis. As-soal as-sadis al-waladu yusa'idu as-sabaha. Al-waladu yusa'idu. Macam pelik je ni, macam ada salah je ni. Nanti sekejap Ustaz tengok yang original. Yang originalnya macam mana. Macam pelik je ayat dia. Ayat dia sepatutnya as-salih. As-salih. Okey, terima kasih. Ada orang Selangor ya? Saya. Ya, terima kasih. Nasib baik ada orang yang dah jawab kertas ni. Dak jajan anak subuh. As-salih barulah sesuai. Yusa'idu al-waladu as-salihah. Jadi maf'ulun bihnya
Budak itu membantu orang saleh. Kemudian pun ada lagi salah lah ayat ni. Macam masih lagi kurang sedap lah. Siapa tadi? Ustaz tak sempat tengok nama dia. Yusa'idu al-waladu as-salihu. Itu je dia letak. Itu Oh ni bukan. Yusa'idu al-waladu as-salihu. Seorang yang memerlukan. Okey, tak apalah. Maknanya yusa'idu fi'lun, al-waladu fa'il, as-salihu na'tun dia. Budak yang saleh itu membantu orang yang memerlukan. Mana jawapan yang sesuai? Muhtaj. Muhtaj yang mana? Muhtajun ke, muhtajan ke, muhtajuna? Muhtajun. Jun. Okey, kalau ada fi'il, ini fa'ilnya. Al-waladu fa'ilun marfu'un bin dhammah, as-salihu na'tun. Marfu'un bin dhammah. Budak soleh ni bantu siapa? Bantu orang yang memerlukan. Kalau orang yang memerlukan tu tajuk apa yang i'rab? Dia bantu siapa? Bantu orang yang memerlukan. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Nasi tu dimakan. Macam di sini dia jadi apa? Maf'ulun bih. Tayyib. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti marfu' ke mansub? Mansub. Maka jawapan yang sesuai? Muhtaj. Muhtajun marfu'. Muhtajan. Sebab mansub bil fathah. Mansub bil fathah sebab dia mufrad. Alif tu menandakan dia untuk kita baca tanwin kena ada alif. Muhtajan. Kalau tak ada alif maknanya marfu' atau majrur. Sebab dia tanpa alif lam. Kalau ada alif lam tak ada masalah. Al-muhtajah. Jadi pelajar budak lelaki yang soleh itu membantu seorang yang memerlukan. Kalau tak ada alif lam ni makna dia seorang je lah. Okey. Jadi alif ni tanda dia mansub. I'rab dia maf'ulun bih mansubun bil fathah. Okey, boleh? Boleh. Muhtajun kenapa tak boleh? Sebab ramai. Ramai tu okey je. Di mana tak boleh jadi maf'ulun bih? Muhtajuna. Sebab apa tak boleh jadi jawapan? Sebab kalau maf'ulun bih mansub bil fathah. Bil fathah. Kalau ramai jamak muzakkar mansub bil ya. Sebab tu tak boleh jadi jawapan. Sebab waw ni marfu'. Waw marfu'. Kalau mansub kena bil ya. Jadi kalau jawapan yang lain semua marfu', kalau muhtajuna nak jadi jawapan dia kena muhtajina. Baru dia jadi maf'ulun bih mansubun bil ya. Boleh? Wadah? Okey. Jadi jawapan kita muhtajan. Seorang yang memerlukan. Soalan Ustaz. Ya. Kalau boleh tanya. Kalau kita pilih muhtajun tu salah sebab lepas asal itu dia akan jadi maf'ulun bih lah kan. Sebab tu tak boleh ambil muhtajun tu. Muhtajun ni dia marfu' tak boleh jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti mansub. Budak yang soleh itu membantu. Siapa dia bantu? Yang dibantu tu jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni fi'il ni berlaku atas dia. Maf'ul bihi dilakukan dengannya. Kalau terjemah. Okey, boleh? Boleh. Nak senang faham maf'ulun bih ni, contohnya saya makan. Makan apa? Nasi. Nasi tu maf'ulun bih. Saya pukul. Siapa kena pukul? Muhammad. Muhammad tu maf'ulun bih. Contohnya. Benda yang berlaku, kata kerja tu berlaku atas dia. Atau atas benda tu. Boleh? Terus? Boleh. Okey. As-soalan sabi' yusalli sembahyang musliman. Ni tajuk adat ma'dud ni. Salatul maghribi fil masjidi. Sembahyang ada 20, ada 10, ada 20. Yang ni marfu' ni, waw nun ni marfu'. Marfu'un bil waw. 20 ni sama ada majrur ataupun mansub. Okey. Yusalli 10 ke 20 muslim sembahyang maghrib di masjid. Okey, mana panduan kita untuk kita pilih jawapan yang tepat? Mana perkataan dia? Ini tajuk al-adad wal ma'dud.
Muslimah tu. Musliman. Ni adat ma'dud. Adat ma'dud kalau kita nak tengok dia punya ma'dud. Ma'dud dia ada 3 jenis sahaja. Yang pertama jamak majrur, yang kedua mufrad mansub, yang ketiga mufrad majrur. Yang ni yang mana? Musliman. Kita ada 3. Mansub. Mufrad mansub. Mufrad mansub ni. Okey, siapa ingat jamak majrur untuk nombor berapa? Jamak majrur 3 hingga 10. 3 hingga 10 jamak majrur. Maknanya 10 ni salah lah. 10 tak boleh Sebab 3 hingga 10 jamak majrur. Sedangkan ma'dud ni mufrad mansub. Mufrad mansub nombor berapa? 13 ke? 13. Selepas 11 sehingga 99. 11 hingga 99 sampai sebelum 100. 1199. Itu ma'dudnya mufrad mansub. Sesuai lah. Jadi 11 hingga 99? Iya. Cuba tengok nota tu ada daripada 19, 21, 29, 99. Kan sama tu. Mufrad mansub. Okey. Nampak tak? Bermula nombor 11 sampai 19, 20 sampai 99 semuanya mufrad mansub. Dia hanya 3 hingga 10 je jamak majrur. Kemudian 100,000 genap mufrad majrur. Jadi jawapan kita yang ni 10 garanti salah. Jadi kita ada isyrun dan kita ada isyirin. Ni soalan 7 ni memang soalan nahwu ni. Yang mana nak pilih? Isyruna. Kenapa kita pilih isyruna? Sebab Yusolli, siapa yang semayang? seorang Siapa yang bersembahyang? orang Muslim. Nombor ni lah yang semayang. Okey. Dia jadi apa ni tempat kosong ni? Fa'il dah ada. Yang tidak adanya apa? Fa'il. Fa'il tak ada. Fa'il mesti marfu'. Fa'il mesti marfu'. Mana yang marfu'? Isyrun lah marfu'. Waw nun jamak muzakkar. Isyrun. Jadi isyrun ni fa'ilun marfu'un bil waw. Isyirin tak boleh. Tak boleh jadi fa'il sebab dia majrur bil ya'. Boleh? Sebab tu kita kena pilih isyrun. Yang pertamanya kenapa tak pilih asyaratun? Sebab musliman mufrad mansub tak boleh. Mufrad mansub nombor dia mesti melebihi 10. Maknanya 11 hingga 99. Baru 11 hingga 99. Macam apa dah tadi Ustaz tahu. Kalau 10 ni 3 hingga 10 mesti jamak majrur. Kalau mufrad mansub nombor 11 hingga 99. Jadi kita ada 22 jenis, satu marfu', satu mansub. Oleh kerana ayat ni ada fi'il sebelumnya, maka isyrun tu jadi fa'il. Sembahyang 20 orang Muslim. Jadi fa'ilnya ada dah 20 tu. Sebab tu kita kena ambil isyruna. Fa'ilun marfu'un bil waw. Fa'il ni tak semestinya orang. Nombor boleh jadi fa'il. Boleh? Boleh. Okey. Soal al-thamin, hadarat at-tabibatani ilal mustashfa. Dua orang doktor wanita itu telah hadir ke hospital dalam keadaan gembira. Mana kita punya syahid? At-talibatan. At-tabibatani. Okey, at-tabibatani. At-tabibatani makna dhamirnya huma, muannas. Maka jawapannya? Huma juga. Mana huma? Kita ada dua huma. Masruratan out dah sebab dia mufrad. Kita ada masruratani, kita ada masrurataini. Yang mana yang betul? Masrurataini. Limadza takhtarina masrurataini? Kenapa Amir Nurin pilih masrurataini? Sebab dia hal mufrad. Dia jadi hal. Hal menunjukkan situasi doktor ni hadir dalam keadaan gembira. Jadi hal mesti mansub dan kerak dua orang mansub bil ya'. Sebab tu masrurataini. Kalau masrurataini marfu', hal mesti mansub, tak boleh.
Jadi jawapannya masrurataini. Ahsanti. Boleh? Okey. Boleh. Jadi soalan Selangor banyak nahu juga. Dah berapa soalan dah nahu. Soalan 8 nahu. Soalan 7 pun nahu. Soalan 6 pun nahu. Soalan apa lagi tadi nahu? Banyak nahu. Soalan atas at-talibani. Oh ni ya ni. At-talibani yadrusani bil jiddi kai. Ni ada tajuk kai ni. Hati-hati. Ada tun nasbi. Dua orang pelajar itu belajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam hidup. Okey, mana panduan kita selain daripada kai? Ya darasani. At-talibani pun boleh, yadrusani pun boleh. Maknanya tuannya mesti musanna, huma. Okey, kita ada yan jaha, kita ada yan jaha ni, kita ada tan jaha. Muzakkar ke muannas ni? Talibani, muzakkar. Maka tan jaha salah. Sebab tan jaha ni muannas. Kita tinggal ada dua lagi. Yan jaha dengan yan jaha ni. Yang mana jawapan dia? Yan jaha. Yan jaha. Yan jaha. Baik. Kenapa pilih yan jaha? Sebab dia ada nasab kai, ada hazaf Ada kai sebelum fi'il mudhari', maka dia jadi fi'lun mudhari' mansubun bi hasfin nun. hasfin nun. Baik. Fi'lun mudhari' mansubun bi hasfin nun. Kena buang nun. Sebab dia fi'il 5 As-soal al-ashir. Yushariku al-la'ibu, peserta pemain lelaki itu pemain lelaki yang aktif itu menyertai pertandingan. Okey, mana kita punya syahidnya? Yushariku pun boleh, tapi yang lebih jelasnya al-la'ib, fa'ilnya. Maknanya dhamir dia huwa. Huwa. Okey, jawapan ada alif lam dan tanpa alif lam. Mana jawapannya? Nasyitun, an-nasyitatu out dah. Sebab ni muannas. Garanti salah sebab al-la'ibu muzakkar. Antara nasyitun dengan an-nasyitu, yang mana tepat? Siapa nak jawab selain daripada Alisha? Siapa lagi nak jawab? Alisha, jawab je kalau orang tak jawab. Tak ada masalah. Kita pun tak pasti. Tak pasti ya, orang lain try. An-nasyitu. An-nasyitu. Okey. Sebab nak Kenapa? ke? Tak. Dia jawapan dia okey, ni jumlah fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Pemain, kalau naktun kita terjemah pemain yang aktif itu menyertai pertandingan. Betul lah kan? Kalau nasyitu ni khabar, tak ada alif lam. Tapi ni bukan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah barulah kita pilih yang tanpa alif lam. Jadi ni naktun. Ahsanti ya Nurin. Nurin min aina ya Nurin? Nurin dari mana? Ana min SMK Section 3 Bandar Kinara. Pahang? Selangor. Pahang? Oh, SMK? Selangor. Selangor. Bandar Kinara, Pahang. Selangor. Okey. Ini tak pernah keluar Kelantan ni. Tak tahu yang mana Pahang, yang mana Selangor. Alisha Terengganu Na'am ya Ustaz. Okey. Yushariku al-la'ibu an-nasyitu. Jadi na'tun mesti sama dengan al-la'ib lah. Al-la'ib ma'rifah ada alif lam. Na'tun perlu ada alif lam. Mufrad, muzakkar. Mesti sama na'tun. Yushariku al-la'ibu an-nasyitu. Baik. Jadi selesai kita soalan Selangor. Cuma soalan Selangor banyak nahu. InsyaAllah SPM tak banyak kot nahu. Dia lebih kepada asas je. Nahu paling banyak pun mungkin sampai separuh kot. Kalau soalan-soalan SPM sebelum ni, soalan alif ni tak banyak sangat nahu. Hanya sekitar 2-3 macam tu je. Okey, harap-harap SPM tahun ni pun samalah. Sebab dia nak lebih memudahkan untuk soalan ni. Kalau banyak nahu sangat susah juga. Ada soalan lagi untuk soalan alif?
Tak ada. Tak ada. Okey. Yang lain tak bersuara malam ni, 2 orang je bersuara ni. Ya, malam ni Banun tak ada. Ada anak lelaki tak ada malam ni. Senyap je. Baik, nantakil ila soal ba. Kita pindah ke soalan ba, soalan nahu. Ba soalan nahu ini confirm soalan nahu. Yang pertama kita ada jumlah mustamilah ala inna. Soal athani jumlah fiha fi'lul mudhari'. السؤال الثالث جملة فيها التركيب الإضافي يتكون من اسم ظاهر مثنى مع اسم ظاهر مفرد. السؤال الرابع جملة فيها الاسم المجرور بحرف الجر. Okey. Dan yang terakhir jumlah musyamilah ala zarfi amama. Zaraf amama. Soalan ada senang sikit tak susah sikit. Baik, siapa nak buat? Inna. Senang je. Inna senang je. Inna. Inna Inna apa Inna? Kalau kau Usar. Inna at-taliba an-najih. Inna at-taliba najihun. Baik. Sesungguhnya pelajar itu seorang yang berjaya. Jadi ada inna. Jangan terkeliru dengan mustamilah. Mustamilah ni sama je dengan fiha. Ayat yang mengandungi. As-su'al ats-tsani jumlah fiha fi'lul mudhari'. Apa nak buat? Ya, orang lain lah. Jawab je. Orang lain lambat lah. Orang lain tunggu je. Pakat-pakat jawab baru seronok Alisha. Okey jawab je. Kalau laju jawab, lajulah berjalan bincang. At-talibu. Boleh kalau buat ayat yang ada nasab agak boleh je. Tak payahlah. Dia tak beritahu. Ayat biasa je lah Ustaz. Ayat biasa je. Dia jangan cari penyakit. Okey. Jawab yang ditanya je. Okey. At-talibu. Yal'abu at-talibu kuratal qadam. Ni pun ayat ada penyakit sikit ni. Kenapa ada penyakit? Kenapa? Di mana penyakitnya? Sebab ada tarkib idhafi. Takut tersalah je. Kalau tak salah tak apa. Sebab tarkib idhafi biasanya pelajar akan salah pada alif lam. Kadang-kadang terletak di al-qurah al-qadam. Dah salah. Ataupun quratal qadam ada ya akhir. Salah je jadi kalau nak selamat, maf'ulun bihnya pastikan satu perkataan. Lebih senang. Dan ada alif lam. Selamat. Jauh dari jauh daripada nak silap. Okey. Kadang-kadang eja masalah quratul qadami, macam-macam ejaan ada. Ada ejaan dengan qaf, quratu. Ada eja sini kaf, macam-macam ejaan quratul qadam ni. Okey. Tapi kalau yakin tak ada masalah. Yal'abu at-talibu quratal qadami. Jadi kita ada fi'lul mudhari' yal'abu. Okey, beres. As-su'al ats-tsalits. Jumlah fiha at-tarkib al-idhafi. Ismun zahir muthanna, ismun zahir mufrad. Mudhafnya isim muthanna, mudhafun ilaihinya isim mufrad. Siapa nak cuba? Cuba Ustaz. Cuba je. Ja'a muallima. Muallimal madrasah. Muallima muthanna ya. Ada alif. Muallimah. Tapi hazaf ni kan. Okey, muallimal madrasah. Okay. Ada lagi? Ilal maktabah ke? Ilal maktabah. Ja'al muallima ilal maktabati. Maktabati. Tayyib. Jadi kita ada tarkib idhafinya pada perkataan muallima al-madrasati. Muallima isim zahir muthanna, tapi biduni nun sebab dia jadi mudhaf. Al-madrasah isim zahir mufrad. Tepatlah tu. Tidak ada kecacatan. Ja'a muallim al-madrasah ilal maktabah. Okey. Selesai. As-su'al ar-rabi'. Jumlah fiha al-ismul majrur biharfil jarri. Ini lagi senang.
Yazhabu. Yazhabu. At-talibu. At-talibu. Ilal madrasah. Ilal madrasati. Kalau ambil ayat tadi pun boleh je. Tak ada masalah. Ada ilah. Ilal madrasati. Madrasati. Jadi kita ada ila harful jadi dan kita ada isim majrurnya al-madrasah. Itu ya jawapan dia. Okey, cantik. Dan as-soal al-khamis, jumlah mushtamilah ala zarfi amama. Zarf amama pun ayat yang biasa. Siapa nak buat? Al-masjid. Al-masjid. Boleh je. Al-masjid. Asalkan soalan jalan dan orang lain boleh faham. Al-madrasah. Al-masjidu amama al-madrasati. Taib, ahsanti. Al-masjidu amama al-madrasah. Masjid di hadapan sekolah. Yang kalau ada masalah tanya je, jangan diam. Terus tanya. Malam ni pemalu ramai ni. Senyap je. Amira dengan Alisha je bunyi. Yang lain semua senyap. Jadi apa? Mustami'. Apa makna mustami'? Pendengar. Pendengar. Yang lain jadi pendengar je. Tak nak jadi musytarik peserta. Yang lain pun kena berebut sikit. Baru seronok jawab. Banyak orang yang menjawab. Okey. Tapi bagus Alisha. Orang lain tak nak jawab, jawab je lah. Baik. Intahina min soal ba'. Jadi kita ada innam. Kita ada fi'lun mudhari'. Kita ada apa tadi? Tarkib idhafi. Kemudian isim majrur dan juga zaraf. Okey. Soalannya boleh dikatakan senang untuk nahu. Soalan alif tadi susah. Soalan ba ni soalan senang. Tak ada tajuk pelik-pelik. Cuma soalan nombor 3 ni je. Kalau jarang buat tak ingat lah. Tantaqil ila jim hati misalan, bawakan contoh. Dan juga da'hu fi jumlatin mufidah. Letakkannya dalam ayat lengkap. Okey, soalan dicampur antara soalan yang sukar dan juga senang. Yang sukar tak ada tajuk. Yang senang ada tajuk. 3 bertajuk, 2 tidak bertajuk. SPM setakat ni, kalau tahun tu keluar yang tak ada tajuk, semua tak ada tajuk. Kalau ada tajuk, semua ada tajuk. Tahun lepas keluar yang semua tak ada tajuk. 2024 macam ni soalan dia. Hanya ada wazan sahaja. Okey, boleh? Boleh. Okey. Yang pertama kita ada maf'ulatun. Ni tajuk apa ni? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Fi'il mazid ke mujarrad? Mujarrad. Mujarrad. Fi'il 3 huruf, wazannya maf'ul. Okey. Kemudian muf'iluna. Ni tajuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Dari mana kita kenal ni isim fa'il? Dia mim qabla Mim dhammah. Mim dhammah ain kasrah. ain kasrah. Okey, isim fa'il. Yang ini dari mana kita kenal dia fi'il madi? Istaf'ala. Sebab dia belakang. Ain ni bagi ain bagi atas. Boleh lah. Lepas tu lagi? La. Tak mati. Lam dia fathah. Fathah ni hanya fi'il madi. Itu tanda dia. Ifti'al. Dari mana kita tahu ni masdar? Ifti'alun. Dia alif tambah. Ada alif di awal, alif sebelum Akhir. Okey. Kemudian ni fa'alatun. Ada sabdu ke? Yang asal? Ikutkan ada lah kan Ustaz. Mungkin tak ada, mungkin juga. Nurin tahu ni. Ada sabdu tak yang asal? Ada. Ada. Okey, terima kasih. Senang kerja malam ni. Fa'alatun. Okey. Maknanya dia isim Alat. Isim alat. Oh, dah ada tajuk tepi ni. Ustaz tak tengok tadi. Okey, boleh jawab. Maf'ulatun. Contoh. Maftuhatun. Maftuhatun. Dibuka. Contoh ayat. Al-madrasatu maftuhatun. Oh, sekolah dibuka. Taib. Tak apa. Al-madrasatu maftuhatun. Bila sekolah dibuka? Fi Syahriyanayr. Pada bulan Januari.
Okey, kita ada maftuhah satu markah, al-madrasah maftuhah satu markah. Ba'din indana muf'iluna. Muf'iluna. Mukrimuna. Akrama, yukrimu, mukrimun, mukrimuna. Fi'il wazan fi'il madinya af'ala. Okey, contoh. Akrama al-mukrimuna al-muallim. Akrama al-mukrimuna al-muallim. Ahsanti. Akrama, mana ra-nya hilang. Al-mukrimuna. Al-mukrimuna. Baik. Orang-orang yang memuliakan itu memuliakan guru. Ataupun nak buat ayat di mana al-mukrimuna fil masjidi contohnya. Boleh je. Soalan thalith, al-fi'lu al-madi ala wazni istaf'ala. Ini jelas soalan ni fi'il madi. Okey, contoh. Istakhdama. Istakhdama. Baik. Misal. Istakhdama. Istakhdama. At-talibu Al-talibu al-komputer. Al-komputer. Okey. Istakhdama al-talibu al-komputer. Baik. Istakhdama al-talibu al-komputer. السؤال الرابع المصدر على وزن افتعال. افتعل يفتعل افتعال. مثال ihtiram. Ihtiramun. Tapi kalau nak ihtiraman terus pun tak apa. Kalau kita nak buat ayat bentuk masdar di akhir, letak terus ihtiraman. Tak ada masalah. Okey, contoh ayat. Yahtarimu. Tak apa. Tak apa. Yang pentingnya masdarnya. Yahtarimu. At-talibu. At-talibu. Al-muallimu. Al-muallima. Maf'ulun bih. Al-muallimah. Ihtiraman. Ihtiraman. Pastikan dia mansub. Ihtiraman. Okey, jadi kita ada ihtiraman. Jangan letak depan di awal lagi masdar. Ihtiramul talibi al-muallima ihtiraman. Tak jadi ayat lah. Pastikan di awal ni fi'lun, di akhir masdar. Bagi yang nak buat ayat bentuk ni lah. Okey. Dan yang terakhir ismul alah ala wazni fa'alatun. Misal. Thalajah. Sayyaratun, thalajatun. Okey, kita ambil yang sayyarah dulu. Pasal bunyi suara lain ni. Kita ambil contoh satu. Sayyaratun. Apa tu? Sayyaratun. Contohnya apa? Ishtari. Yashtari. Ishtara. Abi. Oh, ayah saya ni, anak abah ni. As-sayyara. Ishtara abi as-sayyara. Okey, ahsanti ya husna. Ishtara abi as-sayyara. Husna melau ni. Na'am Ustaz. Tayyib. Baru bunyi suara. Bunyi kat suara. Ni, kan Alisha tau. Alisha suara bunyi. Baik. Jadi kita ada ishtara abi as-sayyarata. Selesai kita. Malam ni laju kita. Okey, kita dah selesai alif, ba nahu, jim, sarfun. Jadi tajuk semua ada. Kita ada tajuk ismul maf'ul, kita ada tajuk ismul fa'il, kemudian fi'il mujarrad mazid, al-masdar dan juga isim alat. Ini sebagaimana biasalah SPM dia kelima-lima tajuk akan ditanya. Cuma soalan percubaan macam-macam kita jumpa. Apa ni? Ada yang letak fi'il 2, masdar 2. Tapi setakat ni SPM masih dengan semua tajuk ada, cumanya bezanya ada yang hanya wazan sahaja ataupun ada tahun, wazan dan juga tajuk. Tahun lepas wazan sahaja. Harap-harap tahun ni ada tajuk senang sikit. Boleh? Okey, masa kita baru 10 suku. Kita malam sekolah ni kena berhenti awal sikit kot. Kita sambung sikit lagi. Boleh sambung sikit lagi? Paling awal berhenti. Terengganu tak cuti esok kan?
Dok, sekolah esok. Sekolah kita berhenti awal lah malam ni. Tak. Paling lewat 10.45 kita berhenti. Okey, boleh. Kelantan tak apa cuti esok. Berapa cuti? Kelantan cuti 2 hari. Isnin dan Selasa, hari Sultan. Hari apa? Hari Keputeraan. Kelantan 2 hari cuti. Tak cuti. Cuti, Dah hari ni cuti. Cuti berganti. Baik, kita tengok petikan kita. Petikan kita At-Tijarah Al-Elektroniyah. At-Tijarah Al-Elektroniyah ni petikan dan yang dah keluar ke belum? Petikan ni mungkin petikan yang belum keluar juga lagi. Kita tengok dia punya analisa kejap. Petikan ni perniagaan online belum keluar. Sebab tu Selangor pilih. Petikan ni belum keluar ya. Kejap. Petikan ini kita letak petikan ni dalam soalan. Okey, petikan ni petikan yang keempat tingkatan 5. Belum keluar. Nombor 9, tajuk 9. Hayya natasawwaq fil internet. Jom shopping online, belum keluar. Jadi sesuai lah soalan Selangor ni. Okey, kita cuba lihat dia punya soalan-soalan. Okey, soalan yang pertama Ajib. Jauhnya. Ajib. Okey. Ma hiya at-tijarah al-elektroniyah? Soalan dia ma hiya. Mukaddimahnya? Okey, mukaddimah dia. Nak ambil dari mana mukaddimah? Hiya ke at-tijarah? At-tijarah. Jangan tersalah ambil hiya. Jadi mukaddimah kita bermula daripada at-tijarah. Barulah kita letak apa? Hiya. Baru letak hiya. Okey, kita letak. Baru letak hiya. Baik, kita baca. Inna tijarata al-elektroniyata hiya. Kan dah ada tu. Sesungguhnya perniagaan online ialah satu proses menjual barang-barang dan membelinya yang berlaku di internet melalui perantara elektronik. Okey, cantik. Ambil, letak terus. Nanti dalam Excel letak nombor siap-siap. Highlight dia supaya kita tak buang masa cari pada tempat yang sama. Okey. Amaliyatu bai'is sila'i wa syira'iha tahdutsu fil internet bil wasail al-elektroniyah yang berlaku. Baik, soalan yang kedua. Siapa-siapa ada soalan tolong tanya ya, jangan diam. Sebab kita buat ni untuk berbincang. Boleh tanya. Kalau ada tak faham, tanya. Kalau tajuk tak faham, tanya. Tak apa, Ustaz uraikan. Nahwu ke saraf ke, tak faham, boleh tanya. Kita huraikan setakat yang boleh. Soalan tsani, mata bada'a zuhurut tijaratil elektroniyah? Bilakah bermulanya kemunculan perniagaan online? Mukaddimah kita bada'a. Kalau mata, apa penyambungnya? Apa penyambung bagi soalan mata? Fi. Biasanya fi. Tapi kalau tak ada fi, carilah zaraf. Mungkin zarafnya qabla, ba'da ke. Okey. Jadi kita cari zuhur, kemunculan. Tak payah baca lah tempat yang kita dah tandakan tu. Laqad bada'a. Terus ada. Laqad bada'a zuhuruha. Dah ada dia punya pembayang tu. Kemudian dah ada dia punya penyambung. Fi. Senang kerja kita kan. Sesungguhnya telah bermula kemunculannya pada penghujung kurun ke-20 selari dengan
perkembangan laman internet dan tersebarnya penggunaan komputer dalam kehidupan harian. Okey, cantik. Ambil sampai titik. Jadi soalan mata dalam petikan ada fi. Senang kerja kita. Okey, jelas? Jelas Ustaz. Okey. السؤال الثالث لماذا يفضل الناس التجارة الإلكترونية؟ Kenapa orang ramai memilih ataupun mengutamakan perniagaan online? Jadi soalannya limadha, muqaddimah kita yufaddilu. Okey. Apa penyambung bagi limadha? Li ataupun li'anna. Okey, sekurang-kurangnya li. Sekurang-kurangnya standby dengan li. Okey, kita cuba cari dalam petikan. Tadi kita dah letak nombor 2 dah tadi. Okey, kita terus kepada kathirun minan nas. Weh, soalan baiknya. Untung orang Selangor. Mana tadi, siapa tadi? Nurin tadi. Untung soalan ni Nurin, baik je soalan ni. Cuma soalan alif tadi yang payah sikit . Ba dan jim senang. Petikan ni pun masih lagi awal-awal ni soalan baik . Kathirun minan nas yufaddiluna hadhihi tijarah. Jelas dah pembayang ni . Kemudian ada lepas dia ada li'anna. Confirm lah tu. Ada li'anna. Tak payah fikir banyak . Li'annaha, kebanyakan orang ramai memilih perniagaan ini kerana ianya mudah dan cepat dan menjimatkan waktu dan tenaga. Okey, cantik. Okey. Selesai. As-su'al ar-rabi'. Kaifa apa ni? Al-mutasawwi. Kaifa ya'rifu? Arifa ya'rifu. Tak silap ya. Okey, kaifa ya'rifu, bagaimana tahu? Kaifa ya'rifu al-mutasawwiqu jawdatas silai al-mabi'ati fil internet. Bagaimana pembeli tahu kualiti barang-barang yang dijual di internet. Kita ada kaifa. Muqaddimah kita start daripada selepas istifham. Kalau kaifa, apa penyambungnya? B. Kaifa bi. Baik. Ahsanti. Kaifa bi. B. Dengan. Harap-harap ada dalam petikan. Okey, kita cari. Yastati al-mustahliku an yatluba ma yurid minal baiti fi ayyi waqtin sabahan atau masaan wa fi ayyi makan. Pengguna boleh mengorder lah, yatlub, meminta apa yang dia perlukan dari rumah pada mana-mana waktu, pagi atau petang dan pada mana-mana tempat. Okey, belum ada. Wajadirun bizikri, sepatutnya juga dinyatakan anna tijaratal elektroniyah, bahawasanya perniagaan online laha mahasin kathirah, baginya kebaikan yang banyak. Wa min hadhil mahasin, di antara kebaikan ini anna sila'a al-mabi'ata, barang-barang yang dijual ta'ti min amakin mukhtalifah, dari tempat-tempat berbagai, mithlu Sin wa Amerika wa dual al-ukhra, dan negara-negara lain. Wa as'aruha, ni terlagi sikit. Wa as'aruha ahyanan, dan harganya kadang-kadang arkhas minas suq, lebih murah dari pasar. Wal khiyarat al-mawjudah kathiratun wa mutanawiyah, pilihan yang terdapat banyak dan pelbagai. Okey, dah ada jawapan? Sepanjang yang Ustaz baca tadi, ada jawapan tak? Belum kot. Belum kot. Okey, beres. Yastati'u al-mutasawwiqu ma'rifata. Dah ada dah.
Yastati'u al-mustahliku al-mutasawwiqu ma'rifata jaudata. Ada pembayang soalan tadi kan. Al-mutasawwiqu ma'rifata jaudah. Dalam soalan diguna ya'rif fi'il. Hadha silai barang-barang ini min khilal. Okey, tak ada good B melalui. Min khilal ni makna dia melalui. Maknanya ya'rifu al-mutasawwiq jaudata sila' al-mabiyah fil internet. B. Kita tukar min khilal ni dengan B. Lebih jelas lah. Ataupun kalau nak guna min khilal ni pun tak ada masalah. Dah menjawab dah. Dengan apa ni, pembeli mengetahui kualiti barang-barang dijual di internet melalui. Tapi nak sedap sikit, kalau Kaifah tukar kepada B lah. Dengan melihat gambar-gambarnya dan membaca apa ni dia punya, nak kata apa, bahasa Melayu nak terjemah apa tu, wasfah tu sifat-sifatnya, apa bahasa standard sikit, siapa nak terjemah? Model ke? Baca bukan model ni. Baca apa? Review, boleh review. Review. Okey. Itu. Membaca review. Review ni yang belakang ni. Ni review. Wasfah ni dia punya apa? Kalau bahasa biasanya sifat-sifatnya, mana penerangan-penerangan tentang benda tersebut. Review. Tapi belakang ni baru ada review. Walitla' ala taqyimat az-zabain. Dan melihat review pelanggan-pelanggan sebelum. Itu baru review. Ataupun penilaian pelanggan-pelanggan. Membaca apa ni? Transkripsi pula dah. Baca bahasa standard sikit apa sikit? Siapa nak bagi lagi? Okey, jawapannya. Penting jawapan keluar dah. Okey, kita letak jawapan dia. B sesuai lah. Bermula dengan masdar sesuai. Kalau fi'il kena bubuan. Gantikan dengan fi'il mudhari'. Ni dah masdar, boleh masuk. B harful jar selepas dia mesti isim. Kena ingat. Harful jar selepasnya wajib isim. Kalau nampak fi'il mudhari' kena letak an. Ataupun tukarkan kepada masdar. Jadi pembeli boleh mengetahui kualiti barang-barang yang dijual di internet dengan melihat gambar-gambarnya dan membaca transkripsi makna apa? Penerangan ke? Boleh lah. Okey, membaca dia punya ciri-ciri barang tu, penerangan tadi, dan melihat apa ni review pelanggan-pelanggan terdahulu. Okey, siap. Nombor 4. Okey. Yang kelima. Uzkur, sebutkan ithnaini min masawi tijara al-elektroniyah. Sebutkan 2 keburukan perniagaan online. Okey, soalan uzkur nak start dari mana? Nak selamat? Min. Ambil min. Kalau ithna ni kita kena baiki, kena tukar dia menjadi marfu'. Sebab ithna ini tu maf'ulun bih mansub bil ya'. Jadi kalau nak letak di awal ayat kena tukar kepada marfu'. Mubtada' marfu'. Jadi nak senang ambil min je lah. Di antara terus. Kalau tak ada min pun letak min. Di antara keburukan perniagaan online. Okey, kita ambil, letak. Terus kita cari keburukan online. Cari masawi. Fatijaratul elektroniyah tunasibul ashkhasa al-mashghulina wa kibar sinni alladhina la yastati'una al-khuruj kathiran. Maka perniagaan online sesuai dengan mereka orang-orang yang sibuk, masyghul, wa kibar sin dan orang tua, alladhina yang la yastati'una al-khuruj, tidak boleh keluar banyak. Okey. Belum jumpa Wa ma'adzalika. Ma'adzalika pun sama juga. Di samping itu, la takhlu tijaratu al-elektroniyah, perniagaan online tidak la takhlu ni kalau terjemah biasa makna tidak sunyi. Tidak dapat lari dari apa? Min ba'dil masawi, dari beberapa keburukan. Okey, dah start tu. Minha. Okey, jawapan tu kalau ada minha. Di antaranya. Dia nak berapa tadi? 2. Itna ini.
Okey, minha adamu wusulil as-sila' fil waqtil muhaddad. Itu satu. Tidak tiba barang-barang pada waktu yang ditentukan. Wa ta'attala adamu wusuli wa ta'attala al-bada'i' dan barang rosak. Ataupun wa ta'arrud lil ihtiyal min mujrimin internet, dan juga terdedah kepada penipuan dari penjenayah-penjenayah internet. Alladzina daiman yab'athuna 'anil fursah, yang sentiasa mencari peluang lil ghish, untuk menipu, wal khida', dan tipu dan tipu. Daya, tipu daya. Tipu daya. Okey. Kita dah jumpa jawapan dia. Cumanya jawapan dia lebih daripada dua. Maka boleh tak bagi lebih daripada dua? Boleh. Tak boleh. Nanti potong markah. Kena potong satu markah. Jadi kita beri dua sahaja. Jadi yang pertama tidak tiba pada waktu yang ditentukan. Yang keduanya barang boleh rosak. Setakat tu. Ataupun kita nak pilih yang belakang boleh je. Jadi hanya dua sahaja. Kalau nak ambil yang dua depan, ambil dua depan. Ataupun dua belakang. Jangan ambil tiga. Tiga kena potong satu markah. Sebab dia dah beritahu dia nak dua sahaja. Dah tak mau lebih. Okey. Dan yang terakhir, soalan alif. Soalan alif, bima yansahul mutasawwiquna bima yunsahu al-mutasawwiquna abral internet. Dengan apa dinasihatkan pembeli-pembeli melalui internet. Okey, soalan kita bima. Dia siap letak baris, takut baca apa? Bim. Takut ada orang baca bom. Bom. Okey. Siap letak baris tu, bima. Okey, jawapan kita nak ambil dia punya mukaddimah, ya yunsahu. Dibaca dengan apa? Mabni lil maklum ke majhul tadi? Majhul. Dinasihatkan. Sebab al-mutasawwiquna ni bukannya fa'il, dia menjadi naibul fa'il. Dia dinasihati. Okey, kita baca terus. Kita dah ada nombor 5 tadi. Letak nombor supaya kita tak payah baca dah. Lidzalika, kerana itu, yajibu 'alal mutasawwiqina 'abral internet, wajib ke atas pembeli-pembeli melalui internet, an yakunu azkiya, hendaklah menjadi mereka yang cerdik, zakiyun. Fayunsahun. Okey, dalam petikan dia dah letak baris mabni lil majhul. Mereka dinasihati supaya apa? Soalan dia bima. Penyambung ni apa penyambung dia? B. Kalau ma belakang confirm ada dalam petikan dia punya penyambung. Bima. Kalau alama apa penyambung dia? Ala. Ala. Kalau lima? Li. Apa lagi? Amma? Ain. An. Tentang. Okey. Dan lain-lain. Macam ni dah ada dah. Fayunsahun bi. Bi tu. Biikhtiar, mereka biikhtiari, bukan zai tu, biikhtiari. Mereka dinasihati supaya memilih mawaqi' mawthuqah, laman-laman yang dipercayai. Wa ta'akkud min tafasilil muntajat 'inda syira', dan memastikan perincian produk ketika mereka membeli. Sebab kalau tak perhati, contohnya nak beli kapek. Cantik ni kapek ni, terus order. Tiba-tiba sampai yang saiz apa? Saiz budak-budak main masak-masak. Mulalah bonda dia komplain. Order tipu lah. Padahal tak tengok tak tengok saiz. Mesin jahit lah. Sampai-sampai kecil mainan dia. Bukan kena tipu tapi tak baca dia punya details. Okey. Jadi jawapan kita, yunsahu al-mutasawwiqun abral internet biikhtiar. Ada B. Dengan memilih laman-laman yang terjamin dan hendaklah memastikan perincian produk
ketika membeli. Selesai kita untuk soalan H. Okey. Okey, 10.36. Kita nak berhenti 10.45 sebelum pukul 11. Sebab orang nak pergi sekolah esok. Okey. Selangor esok sekolah esok. Esok hari Isnin sekolah ha. Yang Mira duduk asrama ke? Duduk rumah ni kalau masa ni ada lagi ni online. Bukan duduk asrama ni. Saya sama. Asrama? Siapa? Alisha. Alisha asrama. Habis tu ni? Duduk kat bilik prep. Sebab Bilik. malam ni tak ada kelas. Kalau tak ada bolehlah join. Apa ni cikgu buka ni? Ada saya. Saya bawa. Boleh lesen ni? Boleh lesen ni? Boleh sebab penolong ketua pelajar ya. Amboi. Tahniah. Lesen seorang ke beramai ni ada ni? Dok beramai ya. Dok beramai. Betul. Okey. Yang penting tidak melanggar undang-undang. Soalan bahati muradifan. Seerti. Kita ada yang pertama al-baitu, di mana baitun? Ada ke baitun tadi? Macam lain. Ada ke bait tadi? Panjang kita baca. Tak jumpa Kesilap ni soalan ni. Ada tak? Siapa perasan ada perkataan al-bait? Ada tadi ada. Di mana letaknya Minal bait? bait tu tadi ni. Bawa sikit. Minal bait tu. Tak nampak dia punya bowl. Okey, bait. Kemudian kita ada waktun, mesti bawah dia waktun. Di mana waktun? Siapa nampak? Dia punya hitam tak apa nampak Perenggan las. Perenggan las al-bait. Al-bait al-waqt. Ni dah merah, patut tak nampak. Kemudian mahasin. Mahasin kat atas tadi dia terbalik sikit. Dalam SPM dia susun elok, jangan risau. Dalam SPM dia tersusun cantik. Sepatutnya mahasin dekat mana mahasin? Ni mahasin ni. Ini ke? Yang asalnya. Hitam ni. Tak apalah, kita ambil yang mana? Okey. Yang sebelah laha. Sebelah? Ni? Laha. Okey. Lupa di bold. Okey, sepatutnya mahasin ni berada pada nombor 2. Al-waqtu nombor 3. Dalam SPM dia susun elok, jangan risau. Macam ni kita kena cari. Okey, al-bait. Apa seerti dia? Kalau kampung sama ke? Kampung jauh dah sikit. Adar. Adar boleh. Okey, adar. Lagi? Al-man. Ni siapa bagi ni? Mus'ab. Al-manzil. Taib. Mus'ab. Baru dengar nama lelaki malam ni. Mus'ab dah jawab tadi. Ustaz tak baca rupanya. Okey. Mus'ab. Baru nampak apa ni. Banun. Adar al-manzil. Manzil. Okey. 2 dah. Al-waqt. As-sa'ah. As-sa'ah boleh lagi. Az-zaman. Az-zaman. Okey, as-sa'ah. Boleh je. Az-zaman. Az-zamanu. Okey, az-zaman. Ada lagi? Kalau ada beritahu. Kemudian kita ada mahasin. Thayyibah boleh ke? Boleh je, asal ada makna je. Asal ada maksud boleh. Mahasin, kebaikan. Manafi'. Manafi' boleh. Manafi'. Manafi'. Fawaid boleh. Banyak ni jawapan dia. Apa lagi? Apa tadi? Makarim. Makarim boleh. Kemuliaan. Jauh dah sikit. Mudah boleh ke? Mahmudah jauh dah sikit.
Jamak, ya jamak. Tapi kalau nak mufrad, mufrad tak ada masalah. Boleh je. Asalkan ada maksud je. Fadilah boleh. Jadi kalau mahasin ni banyak boleh jawab okey. Kelebihan fadilah, kita ambil satu lagi lah. Fadilah. Okey. Jamak dia fadail kalau nak buat jamak. Fadail. Tapi tak wajib pun, sama. Okey, selesai. Kita ada baitun, darun, manzilun, al-waqtu, as-sa'a, zaman, mahasin, manafi', fawaid, fadail. Okey. Nantaqil ila mudad. Mudad kita ada sahlatun. Okey, di sini letaknya mudah. Kemudian kathiratun, banyak. Di mana letak kathiratun? Lepas ni kah? Banyak perkataan kathiratun ni. Tu sekat atas Yang ada dihitamkan. Yang ini ke yang ini? Dia dekat perenggan kedua. Perenggan kedua, dekat mahasin tadi ke bawah sikit? Bawah sikit. Yang kathiratun wa mutanawwi'ah tu Betul. Okey. Jadi kita ada, dia tulisan lain ni kot, dia boleh tak apa nampak yang ustaz ni. Okey, kathiratun. Yang ketiga al-khuruj, bawah dia. Okey, yang ni tersusun cantik. Sahlatun, kathiratun, khuruj. Sahlah. Mana itu sahlah? Apa perkataan? Sahlatun, lawannya. Sahlatun. Man ya'rif? Oh, susahlah. Apa dia ni? Man ya'rif sahlah. Su'bah. Taib, ahsan tayabni. Mus'ab. Mus'ab. Dari mana Mus'ab? Malam ni tak ramai boleh tanya dari mana. Min aina anta yabni? Min Selanjur aidan. Min ayyi madrasah ya Mus'ab? Al-ijabah sa'batun, susah, sukar. Ada lagi tak perkataan selain pada sa'bah? SMK Sungai Pusu. Oh, ramai dari Selangor banyak SMK yang ada bahasa Arab SPM Macam Nurin tadi pun SMK kan? Betul. Oh, berapa kelas saya ada? pun SMK. Ya. Oh, Terengganu pun ada. Kelantan tak banyak SMK yang ambil bahasa Arab. Ada beberapa, ada 2-3 sekolah je rasanya yang berdaftar. Selangor macam banyak. Terengganu tak banyak kan? Terengganu tak banyak. Selangor nampak macam banyak. Sungai Pusu ni kat mana ni? Di sebelah mana Sungai Pusu? Sungai Pecah. Ni nama pun tak ada W ni, siapa dia ni? Gombak. Oh, Gombak. Ustaz lu pernah belajar di masa zaman-zaman sekolah rendah lu, pernah belajar di Jeram. Jeram area mana? Kuala Selangor Jeram. Tak ingat dah, kecil-kecil tu. Sekolah rendah di Datuk Keramat lu. Zaman kecil-kecil ni. SK Jalan Geni. Bukan SK Henry Geni. Siapa tahu sekolah Henry Geni? Sekolah apa tu? Dok nakal. Ustaz bukan sekolah Henry Geni. Sekolah Jalan Geni. Ustaz pakai baju oren hari ni. Oh, Henry Geni. Oh. Kalau Henry Geni tu lain. Ustaz sekolah Jalan Geni, dekat tu ya, Datuk Kamat. Zaman sekolah rendah tu. Okey, sambung nak habis masa ni. Kathiratun, kalau dalam surah Wal Asri ada tak perkataan sukar? Wal Asri inna ma'al usri yusra. Mana perkataan susahnya? Asir. Usrun tu susah. Usrun. Okey. Kemudian kita ada kathiratun. Usab dah bagi dah tu. Qalilatun. Usab ni macam pelajar, bukan pelajar SMK ni. Oh, hebat ni. Sama kat Nurin tadi. Kalah pelajar SMKA ni. Kathiratun. Ada lagi yang lain selain daripada qalilatun? Okey, kalau tak ada kita terus je. Al-khuruj, keluar. Dakhal.
Ketua pelajar tu ustaz. Oh, ada orang patutlah pun. Nanti makan. Jadinya Musa ni ketua pelajar tak ni. Oh, Alishan timbalan ketua pelajar semua hebat-hebat. InsyaAllah. Kita taufik semua. Semoga terus berjaya semuanya. Patut. Baik. Kita ada Al-Khuruj. Apa tadi Al-Khuruj? Dakhala tadi. Ni masdar ni. Khuruj masdar. Kalau nak sama dia, dakhala jadi apa? Dakhala Idkhalan. Itu masdar kepada adkhala. Kalau adkhala af'ala yuf'ilu if'al. Ni 3 huruf ni. Dakhala yadkhulu sama je. Kharaja yadkhulu khuruj, dakhala yadkhulu dukhul. Wazan sama. Kena praktik juga untuk wazan masdar 3 huruf ni sebab kita jarang guna kan. Lagipun dia wazan yang tak boleh dibuat sendiri, kena hafal. Dukhul. Baik. Okey, selesai kita sehingga jin. Rasanya malam ni kita berhenti situ kot. Kita meraihkan yang nak sekolah esok. Okey, kita berhenti setakat jim. Nanti esok kita insya-Allah kita sambung balik. Esok Ustaz esok cuti lagi. Kalau nak buat mungkin boleh. Macam mana nak buat esok ke? Esok saya tak ada kot. Tengok keadaan. Kalau Ustaz free, Ustaz buat. Tapi rasa macam free. Ustaz takut tak buat terus nanti jadi macam hari tu. Kena time nak buat malam Jumaat, dah ada kerja. Time free Ustaz terpaksa buat. Tengoklah situasi. Kalau Ustaz jadi nak buat, Ustaz buat petang, Ustaz akan maklum. InsyaAllah. Okey. Kita tangguhkan dulu. Kita dah dekat pukul 11 juga ni. Semoga kita dapat manfaat dengan pengkongsian bersama. Terima kasih yang bersama malam ni, yang bagi jawapan. Jangan segan bagi jawapan, jangan segan nak tanya. Sebab kita guna masa ni untuk kita cari kelemahan kita dan baiki kekurangan yang ada, dengan harapan kita akan dapat result yang terbaik insya-Allah. Hatta naltaqi insya-Allah. Ad'ukum bitaufiq wan najah wa ad'ukum aidan طوال الوقت أنكم في رعاية الله وفي صحة جيدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ma'assalamah. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Kita nanti insyaAllah. Maisarah tak bunyi suara. Maisarah mana ni? Tak ada Maisarah. Maisarah dari mana? Tak bunyi suara dek pun tak. Oh lah. Ni. Kan senyap sekali bunyi. Tak jumpa mic ni, patut tak bunyi suara pun. Kena cari molek tu. Esok kita buat insyaAllah. Esok kalau tak ada masalah, kita buat sambung malam ni untuk kita habiskan kertas Selangor. Baik, Ustaz tutup dulu. Hatta naltaqi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum tutup recordingnya.